Okay, mula-mula sekali kau tengok motor ni 250 lah, 252, 250cc lah kan cerita dia. 250cc Ini dia motor 250. Besar weh untuk 250. Okay, brand Morbidelli. Cushion empuk gila. Tengok lampu belakang ni dekat bawah, kira macam bawah seat lah. Bak lampu dekat sini memang canggih weh. Dua exhaust, engine between. Dia ala-ala style fat boy sikit. Tayar besar depan. Belanja bunyi jap. Jarang-jarang ada 250 punya motor macam ni, besar. Tak payah B full, pakai B2 dah boleh beli ni. So ini nanti tunggu Enforce buat motor show bulan 5, bulan 6 tak ingat, di MyApps. Saksikan untuk dapat tahu harga dia. Tapi kita boleh agak kan kalau 250. So saya rasa benda ni akan bawah 20,000 lah. Ada paling mahal pun 20, 21 gitu. Ini memang bagi saya perlu anda nantikan. Oi, tertinggal pula bab ni. Belting weh, bukan rantai. 250 dapat belting macam Harley Davidson. Serius lah, benda ni kalau keluar masuk dah start 6, tolonglah beli. Serius best. Kata orang Enforce, highway boleh dapat 1.3 dapat lah. 1.3 boleh dapat. Lagi motor 250. Okay, yang ni plat SRT 250DX. Motor apa yang 250 ni kan? Ni 250 macam mana pula? Okay, tengok. Siapa minat adventure bike, tak perlu sekarang pakai B full. Rim dah color gold. Jenis apa, pakai jari macam ni. Ini tubeless bukannya ada tube. So color pun dah color gold. Okay, untuk dia orang yang nak pakai motor-motor macam ni, tengok ni 700 kan, 707 CM motor, 700 MT bandingkan QJ motor ni. Dia kalau secara perbandingan dengan motor-motor besar ni, of course lah tangki lah paling ketara sekali. Tangki dia kecil sikit, tapi kita dengar bunyi dia pula. Belanja bunyi 1 meter ya, ini LCD lah, ini bukan TFT. Ni korang dapat upside down fork. Dia dah dapat rim color gold yang jari macam ni. Apa nama ke ni, lupa dah. Benda rim macam ni. Okay, full pack. Okay, segala yang anda perlukan untuk adventure bike dah ada dah ni. Brake dah siap, tinggal pasang base plate dengan cover box. Exhaust kat belah kanan. Sayang sekali ni tak boleh adjust lah. Yelah dah 250 kan. Exhaust keluar satu. Atas dia punya engine dia yang satu silinder, single silinder. Tapi QJ motor ada keluarkan untuk mereka yang nak kena adventure bike 250. Saya jemput satu lagi 250. Ni pun dah sangat ni 250
chopper. Nampak? Sorry. 550 chopper. Okay. Pun pakai belting, tak pakai rantai, color matte black, seat tebal. Nampak macam sama dia punya features dia. Dia kurang sama. Tapi perbezaannya kat sini. Banyak sangat buttoning kenapa ni? Okay, sebenarnya ini dia pakai gearing macam automatic EMT. So sama ada nak manually tekan kat sini untuk naik dan turunkan gear, ataupun just bawa je, dia tukar gear sendiri. Ini pun 250 daripada Bosch, bukan Boge, Bosch. Dalam depan dia. Sekarang dah open market motor macam-macam rupa 250. Kalau nak jenis adventure ada, nak jenis cruiser ada dua jenis. Yang sana tu pun 250. Ini daripada QJ Motor. Yang ini pula daripada Bosch Motor. Dua-dua 250. Coming soon to my apps untuk anda tonton. Apakah ini? Adakah ini dalam berita? Tidak. Apakah ini? Sangatlah cantik. Wow, macam TFT juga. Ini adalah W Motor Mocha Series lawa 250. Dan berita anda dah punya saingan. Font pun dekat-dekat sama, Mocha. Memang menarik weh. Ini 250cc. Siapa yang agak-agak tak cukup 50 sen lagi nak beli Lambretta, boleh usia motor tu. Motor ni akan sampai Malaysia dah sebenarnya, tapi akan diperkenalkan ketika motor show nanti di MIPS.